Hai, Assalamualaikum. Hari ni macam biasa kita nak pergi postkan buku. Ni kita dapat order buku Nak Jadi Pakar Jahitan. Tahu tak kenapa buku Nak Jadi Pakar Jahitan ni menjadi pilihan newbie yang baru nak belajar jahit, menjadi pilihan tailor-tailor yang profesional maupun yang baru mula? Jom saya tunjuk. Buku Nak Jadi Pakar Jahitan ni kita rekakan khas untuk mereka-mereka yang nak belajar pelbagai pattern pakaian bermula daripada asas. Kalau kita tengok kat sini, kita ada cara guna tali tip, asas membuat pola dan banyak sangat pola-pola daripada tradisional dan juga pola-pola baju moden. Boleh tengok dekat sini, terdapat lebih 35 jenis pattern pakaian dalam satu buku. Satu lagi sebab kenapa buku Nak Jadi Pakar Jahitan ini menjadi pilihan, boleh tengok dekat sini, kita punya buku sangat mudah faham, yang mana dia punya pola ni anda ikut sahaja arahan yang ada dekat sini dan anda akan boleh buat pola yang seperti dalam gambar ajar. Ada lemari. Baju dalam lemari.